Hello, Assalamualaikum. Okay, hari ni kita nak cerita pasal macam mana nak tukar nama dekat JPJ. Tukar nama kenderaan, tukar nama motor dekat JPJ. Tapi aku nak park dulu. Okay, so kenapa aku buat video ni adalah sebab aku rasa aku nak kongsikan dengan korang tentang proses yang aku lalui personally tadi untuk aku tukar nama, dapatkan grant dan juga tukar road tax dan juga insurans dan pelbagai semua. So aku tak ada pengalaman pergi ke JPJ untuk tukar nama apa semua, tapi proses sangat senang lah dan tak annoying. Alhamdulillah, Tuhan permudahkan, Allah permudahkan tadi. So aku rasa best untuk aku kongsikan benda ni dengan korang, sebab aku tak tahu apa-apa. Aku zero, aku pergi, aku tak tahu apa nak expect. Okay, so aku cerita kat korang Tapi by the way, video ni macam ni je tau. Aku akan bercakap je depan kamera. Tak ada edit ke shot ke apa, sebab tadi aku tak nak buang masa orang dan aku tak nak orang rasa tak selesa aku pegang phone nak shoot apa semua. So aku explain kat korang je lah. Okay, baik. Mula-mula sekali proses masa aku nak beli motor ni, brother yang jual dekat aku motor ni, dia ada JPJ My Sikap, kalau tak silap aku. So dia boleh buat pertukaran dekat sana, dia boleh cap jari dekat sana apa semua secara online. Dan aku akan dapat email. So apa yang aku kena bagi kat dia adalah IC aku, email aku, nombor telefon aku, supaya dia boleh masukkan alamat aku, nombor IC aku, apa semualah dekat site dia. So dia dah masukkan apa semua, dia dah settle, dia dah bagi tahu dekat JPJ yang okay, motor ni aku nak let go dekat owner yang akan datang ni, yang ini dia. So aku akan dapat email, dan email itu valid untuk 7 hari sahaja. Sebab once dia dah approve dari side dia nak bagi motor dekat aku, dalam masa 7 hari aku kena pergi JPJ, mana-mana JPJ, dan claim. Tunjuk email tu, cakap ini adalah bukti yang dia nak bagi saya. Okay, bila dah sampai JPJ, tadi aku pergi JPJ Manjalara. Okay, bila dah sampai JPJ, kau kena standby JPJ EQ apps untuk scan dan dapatkan tiket. Maksudnya kau dah tak pegang tiket fizikal lah, dia dari phone je scan, lepas tu kau dapat tiket tu. Lepas scan, kau akan dapat satu borang. Dekat dalam borang tu ada ruang untuk kau isi pemilik lama dekat atas dengan pemilik baru dekat bawah. So pemilik baru kau lah. Ini kalau kau nak beli tau. Ini kalau kau yang beli tau. Aku bagi tahu dia POV kau yang beli. Okay, bila kau dah ambil nombor, kau kena isi borang. Dekat atas tu kau isi information pemilik lama. Sama ada kau minta dekat owner tu, WhatsApp orang tu minta, ataupun dekat email tu dia dah bagi tahu siapa pemilik atas nama siapa, nombor IC dan alamat rumah, semua ada dalam email tu. Kau isi atas tu, kau tulis tarikh hari ni, kau jangan sign dekat situ. Lepas tu bila kau punya, kau isi nama kau, nombor IC kau, alamat rumah kau, sign dan tulis tarikh. Lepas tu kau akan pergi dekat kaunter, dia orang akan panggil. Lepas tu kau nak tukar nama apa semua, dia akan minta kau punya IC dan kau kena cap jari kau. And then kau kena bayar RM3. Itu je weh. Aku macam wow, semudah itu Maksudnya sistem dia dah sangat teratur. Tadi aku pergi dalam pukul 10 macam tu. Aku pergi pukul 10 sampai pukul 11 lah settle lah. Lepas tu aku boleh pergi lunch, aku boleh relax, aku boleh lepak. Okay, tetapi belum habis kat situ Aku baru tahu bila kau tukar nama, maksudnya kau kena buat road tax, kau kena buat insurans apa semua kan. Nasib baik ada brother ni nama Waki. Dia kerja dekat kedai insurans sebelah tu je, sebelah Manjalara punya office tu ada satu insurans. And nasib baik dia ada, and dia tolong aku, dia guide aku 100%. Dan aku tahu ni mesti dia nak macam nak jual sesuatu ke apa ke. Tetapi cara Waki tu datang ke aku, tegur aku apa semua, aku tak rasa ralat pun sebab dia tolong dan nampak dia tolong ikhlas. Kalau kau tak nak beli insurans dengan aku pun tak apa, macam tu, faham tak? So dia tolong aku dan dia explain apa semua. Dia jumpakan aku dengan Encik Anwar. Encik Anwar yang kerja dekat JPJ, sangat friendly. Orang-orang kerja JPJ semua hebat, baik, relax. Aku tak rasa chaos, tak rasa macam diorang pandang baran ke stres ke apa. Semua relax, semua senyum je kerja. Okay,
Lepas tu Waki bagi tahu dekat aku yang sebenarnya dia ada. Sekejap. Hello, Assalamualaikum Waki. Waki, saya tengah buat video ni. Saya terlupa lah apa tadi. Dia ada dua jenis apa first standard dengan third standard apa? First party, second party dengan third party. Okay, first party, second party, third party. Tadi saya ambil first party kan? First party. Okay, ni saya tengah buat video ni. Saja buat video. Cuba Waki cakap hi. Hai. Nanti Waki kalau saya nak letak nama Waki dekat bio ni untuk diorang daftar ke apa, boleh je kan? Boleh je. Okay. Alright, thank you Waki. Okay, jaga diri Nanti saya follow Instagram abang Baik, terima kasih. Alright. Assalamualaikum. Okay. So insurans dia ada first party, second party, third party. Ya, aku ada kereta dan aku sepatutnya tahu benda-benda ni, tetapi kereta ni ada nama akak aku. Aku bayar je. So kakak aku lah yang settlekan banyak kan benda. So aku dapat settlekan first party dan harga dia kurang daripada 300, 250, 280 macam tu, dalam price range itu untuk DTM 200. Maksudnya 200cc 280 je harganya. Termasuk road tax termasuk road tax. So macam mana aku settlekan benda tu? Aku hanya perlu masuk dekat dalam office tu. Tadi Waki bawa aku, Waki letak aku punya geran apa semua, dah letak kat situ and settle lah. Ada pekerja kat situ yang settle, dia typekan apa semua, dia suruh aku bayar QR apa semua, aku lepak kat situ, Waki turun, dia ambil slip apa semua, dia bagi kat aku. Settle. Aku rasa proses aku kurang daripada sejam. Hari ni hari Selasa tau, 31 hari bulan 3 2026. Hari Selasa pukul 10 sampai pukul 11. Tak ramai, tak penuh, tak apa pun. Relax je Manjalara punya JPJ. Dan pekerja-pekerja kat sana outstanding. Pekerja kat sana senang, proses mudah. So itulah proses yang aku lalui. So kita recap balik. Mula-mula aku pergi ambil nombor, isi borang pemilik ambil borang, isi nama pemilik lama, alamat pemilik lama dengan nombor IC pemilik lama. Tukar ke aku punya alamat, nama aku, nombor IC aku, tanda tangan, letak tarikh. Pergi kat kaunter, cap jari. Lepas tu settle, bayar RM3. Pergi dekat sebelah, buat road tax, buat insurans. Aku ambil first party, total 280 lebih. Lepas tu siap settle. Aku dapat dah ni. Aku buat dekat Sheng Fong Management and Services General Insurance Agency. Aku bangga weh. Alhamdulillah. Wow, ni dah. Dan aku tadi ada tanya, bukan sepatutnya kita ada macam geran yang kecil tu ke? Road tax ke apa entah. Kan? Kecil tu sepatutnya lah. Kalau biasa kita nampak kat motor kan. Lepas tu Baki kata dah tak payah dah, sekarang online je. Kalau polis ke JPJ ke tahan roadblock ke apa ke minta, tunjuk lesen motor dengan online je, slip online dekat apps My JPJ. Download apps My JPJ tu guys. Dia apps tu macam lama-lama sikit, tapi function senang, easy, interface dia sangat mudah, dia tak complicated. Itu je kot aku nak share dengan korang. Alhamdulillah, ini dia aku punya sijil pemilikan kenderaan Syafimi bin Saidun. Weh, gila siut. Motor aku daripada tahun 2013. Alhamdulillah. So itulah dia guys. Tuhan mempermudahkan dan aku harap jika korang kat luar sana nak beli motor second hand ke first hand ke, tak kisahlah nak jual ke apa ke, aku doakan semoga urusan korang dipermudahkan. Dan bila dah dapat road tax, lesen apa semua, jangan shock sangat dekat atas jalan raya. Mungkin aku boleh cakap macam ni sebab aku tak ada motor lagi, aku tak tahu shock dia macam mana kan. Tapi berhati-hatilah. Sebab memang motor risiko dia jauh lebih tinggi berbanding kereta. Tetapi kepuasan dia juga jauh. Mungkin kepuasan orang lain-lain kan tempat dia. Tapi apa pun, drive safe, ride safe, jaga diri semua. Assalamualaikum. Bye.